Kita biasanya akan buat masalah keuangan dalam dua keadaan. Pertama, bila kita ada duit. Kedua, bila kita ada akses kepada duit. Sebagai contoh, kad kredit ataupun SP later. Dan dalam keadaan kita tak ada ilmu. Ini adalah kata-kata Tuan Guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Baru-baru ni ada dalam berita yang menyatakan usia 66 tahun kena scam pelaburan 2.2 juta. Tapi yang menarik perhatian saya bukan tentang berita tu, tapi komen dekat bawah tu. Ada yang tulis, dah ada 2.2 juta pun masih nak invest. Enjoy life je lah. Sekali baca ayat tu nampak macam logik. Ramai yang fikir bila duit dah banyak tak perlu buat apa-apa. Tapi realitinya duit yang kita biarkan sahaja tak akan berkembang. Nilai duit akan sedikit-sedikit terhakis akibat daripada inflasi. Sebab tu orang yang ada harta tetap akan buat reinvestment. Cuma persoalannya bukan perlu atau tak perlu melabur. Persoalannya adalah nak melabur dalam bentuk yang macam mana. Sebab tu sebelum kita tambah mana-mana pelaburan, perkara paling penting yang kita perlu tahu adalah knowledge tentang pelaburan tersebut. Jadi kalau ada mana-mana tawaran pelaburan yang kita nampak mudah, besar kemungkinan dia adalah skim cepat kaya. Logiknya mudah sahaja. ASB, tabung haji, KWSP, mereka ada banyak. Kalau betul lah wujudnya peluang yang boleh dapat keuntungan dengan cara yang mudah, mereka dah lama dah buat. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Kalau simpan emas sekalipun, pastikan beli emas mesti dapat emas. Bukan sekadar janji-janji keuntungan yang tak masuk akal.